Okay guys, hari ni kita nak ajar bro ambil buah kelapa muda. Kelapa. Ambil. Ambil yang muda. Ambil yang muda. Alah kau ni. Aku ambil apa? Mari sini. Kau ni orang suruh ambil yang muda. Woi, record ni. Dia tengok. Pukul lagi. Tumbuk sikit. Apa tahu orang ajar baik kita tak kena. Bantai. Bagi lagi. Oi, berhenti. Apa korang buat ni? Alah biasa lah bang. Alah relax awang. Macam ada. Kita orang nak ajar bro ni. Biar dia lagi ingat. Ajar apa macam ni? Ni namanya buat kejam kat mana kat haiwan. Mana je haiwan mana tahu sakit. Korang tahu apa? Dia pun bernyawa, dia pun tak rasa sakit. Aku nampak ada korang tampar dia, pukul dia. Alah. Lagi. Bagi lagi. Aku dah rekod dah tadi. Bagi kamu benda ni. Orang tak biasa. Kalau kau nak didik dia bukan cara macam ni penuh kezaliman. Ni dah cara yang betul. Apa tahu. Apa yang betulnya? Tu salah di sisi undang-undang tu. Alah abang kat rumah gitu juga. Tak apa. Aku dah ambil video ni. Nanti korang dengar. Aku takkan biarkan haiwan ni keseksa. Buatlah. Aku tak akan lepaskan korang. Buat abang. Pergi lah bang. Abang buat abang tangkap. Tenang je. Buat abang. Pukul lagi. Hey. Assalamualaikum. Kenapa Syamil? Saya datang ni nak tanya sesuatu. Kenapa sekarang manusia ni ramai manusia yang anggap memukul haiwan sesuatu perkara yang seronok? Dia begini Syamil. Itu tanda hati manusia sudah mulai keras. Haiwan ni diciptakan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amanah kepada manusia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, datang Jibril kepadaku dan berkata, Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, sayangi apa yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Begitu kan? Jadi macam mana kita nak sedarkan dia orang? Kita di Malaysia ini ada undang-undang Syamil. Jadi tanggungjawab kamu serahkan, kamu laporkan kepada pihak berwajib dan biarkan mereka melakukan tugas mereka Syamil. Oh, gitu kan? Tapi berkata ia hanya cuma binatang dia tak? Walaupun mereka hanya binatang, tetapi mereka tetaplah umat Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mempunyai cara yang tersendiri untuk berzikir kepada Allah. Memukul binatang tanpa sebab ni adalah satu dosa yang sangat berat Syamil. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat satu kisah. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka hanya kerana seekor kucing yang dikurung. Maksudnya wanita itu mengurung kucing tapi tak bagi apa-apa makanan ataupun keperluan haiwan tersebut lah. Jadi wanita itu dimasukkan ke dalam neraka. Kita di bumi ini bukannya pos, kita adalah penjaga bumi. Gitu kan? Terima kasih atas penjelasan kita. Sama-sama jangan. Kalau ada apa-apa lagi kamu boleh tanya Ustaz lagi ya. Okey, terima kasih. Weh Amir, kau tengok ni. Yang view tu 1 juta. Kita dapat like tu 1,5 juta. Ulama. Weh, ramai weh. Kau rasa aku boleh buat affiliate tak? Boleh kot. Cuba tengok komen. Oi, ramai juga yang setuju kita buat macam tu. Memang aku dah kata abang tu kentong je. Ni ada juga ni komen yang macam abang tu ni. Ni semua tak ada perut ni. Cakap je lebih ni. Dia orang mana ada haiwan, mana pernah dia ada benda. Itulah. Tak kumpul. Kami jadi jabatan penelitian. Penelitian? Ni Amir? Ya. Korang bahawa kamu ni memukul budak di kawasan ni. Kamu tahu tak? Kesalahan kamu ni di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Mana ada? Kita orang tak dapat apa-apa. Saya tak apa-apa pun. Kamu tu ni lebih sikit atas. Tindakan undang-undang. Baik, mana cik tahu kami buat macam tu. Kami ada bukti.
Mana? Orang aku ke tak? Saya tak buat. Saya pun tak buat. Mana ada? Awak buatlah kan. Kamu dia duduk itu. Tapi dia suruh saya tuan. Saya buat live je. Berikut je kami di balas. Tak nak lah, tolong lah. Bukan dia. Expectation mana? 50 bang, 50 bang. Mak, kita orang tak jauh bro. Jangan.